Saya ada dapat satu job untuk buat kabinet dapur bersaiz 8 kaki untuk ruangan ni. Jadi saya akan cuba buatkan lah untuk rumah adik saya ni. Alat yang penting kita guna ialah ni lah, grinder ni. Kalau tak ada grinder ni memang kita tak boleh buat kerja lah. Kita mesti ada grinder ni untuk buat kabinet dapur. Ia penting. Okey, kita buat sikit dulu. Saya buat dia punya rangka dulu. Kemudian kita buat satu rak. Dia minta saya buat satu rak di bawah untuk bahagian letak barang-barang lah, tinggal mangkuk ke apa kan bawah tu. Jadi kita buat macam tu. Tiang dia guna bata je lah. Okay, ni dah cuba letakkan tile di atas tu untuk dapatkan saiz yang dia nak. Setakat ni dia macam tu dah siap separuh. Kemudian kita buat lagi sampai dia minta bubur dinding, mozaik di dinding juga, lebih kurang 3 kaki di tepi ni dan di bahagian belakang ni. Jadi kat lantai ni 2 kaki, kat bahagian bawah tu pun 2 kaki. Okey, kita ni nak kena bubur kat dalam lagi, mozaik juga supaya nampak cantik sikit. Sebenarnya rumah ni rumah repair, jadi taklah nampak lengkap sangat. Saiz tu 2 kaki sebenarnya saiz dia. Saiz yang 2 kaki supaya kita boleh potong bagi lengkung, bagi nampak bahagian lengkung tu. Bagi ada kos. Okey, ni dah dipasang 3 keping untuk bahagian dinding di atas. Tepi tiang tu pun dah pasang mozaik dah, dilekat tile dah. Okey, nampak setakat ni lah. Tapi ada sikit lagi tak siap. Itulah tadi grinder tu yang paling penting.